Menu hari ni kita nak ajar macam nak buat almond London pistachio. Dulu setiap kali raya nak dekat, dapur rumah mesti jadi macam kilang biskut tau. Meja penuh dengan dulang, bau coklat satu rumah dan suasana Rio tu. Ya Allah, itu yang paling best sekali. Itulah saat yang paling saya nanti-nantikan setiap kali balik kampung. Mami macam makcik sepupu semua sibuk dengan tukar masing-masing masa tu. Ada yang tengah ulido, ada yang celup coklat, ada yang tapu pistachio dekat atas dia. Eri pula buat apa? Eri selalu curi sebiji dua sebelum sempat masuk dalam malang. Itulah kerja saya. Tapi momen yang paling Eri ingat, waktu malam bila semua biskut dah siap, kami semua akan duduk ramai dan mengira berapa balang yang berjaya kita buat hari ni. Selalu ada satu balang khas untuk tester dan selalunya separuh lagi dah hilang sebelum pagi. Tak tahu siapalah yang curi. Dia salahkan dia. Sekarang bila Eri buat almond London pistachio ni sendiri, Eri pula teringat zaman-zaman kenangan tu. Gelap ketawa, bau biskut manis dan kasih sayang terselit dalam setiap gigitan tau. Bila kita masak, kita bukan sekadar buat biskut tau. Sebenarnya kita sedang mencipta kenangan yang akan kita diceritakan, dikongsikan dan dirasai semula setiap kali kita ulangi resepi ni. Sebab dalam setiap resepi ada rasa kasih sayang, dalam setiap hidangan ada cerita yang kekal selamanya. Sebab itulah setiap hari ada cerita, setiap resepi ada rasanya sendiri.